Seorang budak perempuan berusia 3 tahun tinggal dalam rumah selama 3 hari yang di mana rumah tersebut dikunci dari dalam. Tak ada siapa-siapa yang keluar masuk, tapi yang peliknya bila pintu akhirnya dibuka, budak tu masih hidup dan dia cakap mak dia jaga dia setiap malam. Sebelum kita mulakan cerita, jika korang peminat kisah misteri, jenayah dan pelik, gunakan jari telunjuk korang untuk tekan butang subscribe. Lepas dah tekan, korang boleh prepare lah keripik-keripik pedas, nasi ayam ataupun roti canai. Nak lagi sedap, roti nan tanduri. And bila dah ready, macam biasa, tanpa membuang masa dah semua, let's go. Pada hari Selasa 27 hari bulan 5, iaitu pada pukul 4 petang, iaitu hari ni guys, Carol ada buat live dekat TikTok jual kek, dan dekat dalam live tu Carol akan tunjuk proses untuk buat kek guys. Jadi kepada kek lover, especially orang JB, korang dialu-alukan untuk masuk dekat dalam live dekat TikTok tu. Link ada dekat description di bawah. Dan daripada live tu kita akan start buat open order ataupun pre-order, yang di mana kek akan diedarkan pada hari Sabtu 31 hari bulan 5 2025 di Padang Masjid Dato' On. Dekat situ kita akan pacak satu kemah guys. So kita dah pernah masuk beberapa event, and alhamdulillah kesemua event yang kita masuk mendapat sambutan yang memberangsangkan. And for the recipe, my wife and I dah R&D selama 6 bulan berturut-turut baru kami start jual. Jadi harga dia adalah for chocolate RM18, for biscoff RM21, for red velvet adalah RM18. And I think this is the best cake yang kami boleh tawarkan. Kalau korang nak order sekarang pun boleh. Korang boleh tekan link WhatsApp yang ada dekat bawah. And jangan lupa pukul 4 petang hari Selasa 27 hari 5 2025, iaitu pada hari ni guys. Jumpa di live TikTok. See you. Pada bulan November 2012, seorang budak perempuan bernama Nong Koya berusia 3 tahun menjalani hari hujung minggu di rumah bersama ibu dia. Pada waktu pagi setelah bangun daripada tidur, ibu Koya yang bernama Orana Chanda, dia memimpin tangan Koya menuju ke bilik mandi. Dia memandikan Koya dan setelah selesai, dia memakaikan Koya baju yang cantik dan kemudian mereka berjalan bersama menuruni tangga rumah menuju ke dapur. Dan di situ Orana Chanda mencapaikan botol susu yang sudah dibasuh, dirapingkan. Dia meletakkan botol susu tu di atas tabletop di dapur tu. Di situ juga sudah tersedia bekas yang sudah diisi dengan serbuk susu. Maka orang nak canda mencapaikan bekas susu, dia membuka penutup bekas susu dan mula menuangkan beberapa skop serbuk susu ke dalam botol. Dan apabila air suam sudah dicampur ke dalam botol, dia menggoncangkan botol beberapa kali untuk melarutkan serbuk susu dengan air suam. Dan bila dah memastikan serbuk susu dan air suam sudah sebati, botol tersebut dihulurkan kepada Koya dan Koya minum susu sambil baring di ruang tamu. Sementara itu orang nak canda mula menyapu rumah. Jadi setelah Koya menghabiskan susu di dalam botol, dia bangun, dia menghulurkan botol susu tu kepada ibu dia, dan ibu dia terus pergi ke sinki dapur dan terus mencuci botol tersebut dan meletakkan di rak pinggan semula. Dan kemudiannya dia terus ke ruang tamu dan bermain bersama dengan Koya. Waktu-waktu yang terluang macam ni lah mereka akan bermain bersama, belajar bersama dan tidur bersama, kerana setiap hari bekerja, iaitu daripada hari Isnin hingga hari Jumaat, orang nak canda dia akan menghantar Koya ke rumah pengasuh sementara dia pergi bekerja. 2 tahun yang lepas, ketika Koya masih berusia 1 tahun, orang nak canda berpisah dengan suami dia yang bernama Nat Natakon, and start from there, hak penjagaan Koya jatuh ke tangan orang nak canda dan dia mula menjaga Koya secara berseorangan ataupun dalam arti kata lain, ibu tunggal. Jadi sebagai seorang ibu tunggal yang berusia 36 tahun dan hidup di Bandar Bangkok, dia tahu dia perlu bekerja keras untuk menjaga anak dia dengan baik. Dan ditambah pula sejak daripada kecil lagi, orang nak canda menghidap penyakit epilepsi atau dalam bahasa Melayunya adalah sawan. Dan dengan penyakit tersebut, dia memang akan kerap ke hospital untuk mendapatkan rawatan susulan. So dengan itu, dia memang terpaksa untuk menghantar Koya ke rumah pengasuh, iaitu jiran sebelah rumah dia. Dan setelah selesai waktu bekerja yang tak menentu, ada kalanya dia balik awal, ada kalanya dia balik pada lewat malam. So pada masa itulah barulah dia akan pick up Koya di rumah pengasuh dia. So dengan ketiadaan masa bersama, orang nak canda menggunakan cuti hujung minggu untuk meluangkan masa bersama Koya dengan sebaik mungkin. Jadi selepas mereka bermain, selepas mereka menonton TV bersama-sama, dan apabila malam sudah menjelma, Koya mengikut orang nak canda masuk ke dalam bilik tidur, yang di mana rumah mereka ni adalah sejenis rumah teres 3 tingkat, dan bilik tidur mereka berada di tingkat yang paling atas sekali, iaitu tingkat
yang kedua ground floor, first floor and second floor. Bilik mereka berada di atas sekali guys. Dan apabila mereka sudah memasuki bilik, orang nak canda tidak menutup pintu bilik tahu. Mereka memang dah terbiasa tidur dalam keadaan pintu bilik yang terbuka. And then orang nak canda berjalan menuju ke arah suis lampu, and then dia switch off the light, dan dalam keadaan bilik yang gelap, mereka berdua baring di atas katil dan mereka terus tertidur. Pada keesokan paginya, apabila Koya terjaga daripada tidur, apabila dia memandang ke arah muka ibu dia and mendapati yang ibu dia masih lagi tengah tidur, dia terus bingkas bangun daripada katil dan dalam keadaan pintu bilik yang tidak ditutup, Koya terus berjalan keluar daripada bilik dan terus ke tingkat bawah untuk bermain di ruang tamu. Dan ketika dia tengah asyik bermain dekat bawah, at that time lah orang nak canda menuruni tangga, dia terus ke dapur, dia terus buatkan susu untuk Koya, and then dia terus kemas rumah. And bila dah siap kemas rumah, bila dia tengok Koya dah habis minum susu, dia pergi basuh botol susu and then dia bermain dengan Koya. At that time, Koya perasan kebiasaannya jika mereka bermain bersama, ibu dia memang akan sentiasa tersenyum, akan sentiasa berbual-bual dengan Koya. Akan tetapi pada hari itu, walaupun mereka bermain bersama, kelakuan orang nak canda tidak seperti biasa. Dia tak senyum, dia tak banyak berborak, dia tetap melayan Koya, dia tetap membuatkan susu untuk Koya, tapi tak macam biasa guys. Jadi apabila malam sudah menjelma, orang nak canda naik ke tingkat 2 rumah mereka. Koya pun bila dia nampak yang mak dia dah menaiki tangga, dia pun dah faham mereka akan tidur di dalam bilik, and dia pun terus berhenti bermain, dia terus berjalan menuju ke tangga dan terus menaiki anak tangga dengan perlahan. Kebiasaannya orang nak canda akan menaiki tangga sambil memimpin tangan Koya, tapi for that day, orang nak canda menaiki tangga terlebih dahulu meninggalkan Koya sehingga Koya tak nampak langsung bayang ibu dia. And bila Koya dah sampai ke tingkat atas sekali, apabila dia memasuki bilik, dia nampak yang ibu dia dah terbaring tidur dekat atas katil. Jadi Koya dia naik ke atas katil, dia baring di sebelah ibu dia, dia peluk ibu dia and dia terus tertidur. And pada keesokan harinya, benda yang sama berlaku guys. Koya terbangun dulu, dia keluar daripada bilik, dia turun ke bawah dan main di ruang tamu rumah, and then barulah orang nak canda akan turun, and orang nak canda dia pergi ke dapur, dia buatkan susu and dia bagi dekat Koya. And bila Koya dah habis minum, orang nak canda pergi basuh botol susu and mereka bermain. And bila malam sudah menjelma, benda yang sama juga, orang nak canda akan menaiki tangga meninggalkan Koya. And bila Koya masuk ke dalam bilik, dia tengok ibu dia sudah tertidur di atas katil, and dia pun naik katil, dia peluk ibu dia macam biasa and dia pun tertidur guys. Dan pada keesokan harinya, benda yang sama juga berlaku guys. Koya terbangun dulu daripada tidur, bila dia tengok muka ibu dia masih lagi tengah tidur, dia turun ke bawah dan bermain. And ketika dia sedang bermain, dia terdengar suara makcik dia daripada luar rumah. Orang nak canda mempunyai seorang kakak yang bernama Jutamon, berumur 38 tahun, dan mereka kerap berkomunikasi dengan menggunakan handphone. Dia kerap kali call orang nak canda, dia kerap kali WhatsApp orang nak canda untuk tanya khabar, kerana orang nak canda adalah seorang ibu tunggal yang mempunyai penyakit epilepsi. Dia sedar akan perkara tu. Jadi apabila Jutamon dah 3 hari tidak dapat menghubungi orang nak canda, dan ditambah pula rakan sekerja orang nak canda mengatakan sudah 2 hari orang nak canda tidak datang ke tempat kerja, dia terus jadi panik. Dia terus minta tolong jiran sebelah rumah orang nak canda untuk tengokkan rumah orang nak canda. And bila jiran dia call orang nak canda and call tersebut tidak diangkat, dia terus pergi ke rumah orang nak canda. And bila dia mendapati pintu terkunci, and bila dipanggil pun tiada sahutan daripada dalam rumah orang nak canda, dia terus menginformkan perkara tersebut kepada Jutamon, and Jutamon dengan segera terus datang ke rumah mereka. Apabila Jutamon sudah berada di hadapan rumah, dengan laju dia terus buka pintu kereta dia, dia terus berlari ke arah pagar rumah, dia terus buka pagar rumah, dia terus berlari ke arah pintu rumah, and di situ terdapat satu grill pintu, and dia cuba untuk buka grill akan tetapi ianya berkunci. Jadi dalam keadaan yang panik, dia terus jerit, "Orang nak canda, Koya, ada orang tak dalam rumah?" And bila Koya dengar suara makcik dia terus menyahut, "Makcik, Koya ada ni." And bila makcik dia terdengar suara Koya, makcik dia terus menggoncangkan grill pintu dengan harapan grill tersebut dapat terbuka, tapi tak boleh. Jadi Jutamon terus berlari ke rumah jiran sebelah, dia terus minta tolong mereka untuk membuka grill pintu tu. And dalam keadaan yang tergesa-gesa, Jutamon dan beberapa orang jiran yang cuba untuk membantu, mereka terus berlari semula ke arah rumah orang canda. And setibanya di sana, pintu rumah sudah terbuka dengan luas dan Koya tengah berdiri dekat depan pintu. Akan tetapi grill masih lagi berkunci. Maka dengan menggunakan screwdriver dan hammer, mereka cuba untuk membuka grill. Dan apabila grill berjaya dibuka, Jutamon terus masuk melepasi pintu. Dia terus angkat Koya dengan menggunakan tangan dia, and dia terus tanya dekat Koya, "Koya, ibu dekat mana?" And Koya cakap, Tadi
ibu buka pintu. Lepas tu tak tahu. And then dalam keadaan yang tengah menggendong Koya di tangan, Jutamon terus berlari ke dapur. Tak ada. And then dia terus berlari dengan laju ke arah tangga, dan apabila dia menaiki beberapa anak tangga, hidung dia sudah tertusuk dengan bau bangkai yang sangat kuat. Dia terus berlari dengan laju menaiki tangga, dan setibanya di bilik tidur mereka, Jutamon dapat melihat dengan jelas bahawasanya orang nak cendah tengah terbaring di atas katil dengan keadaan tubuh badan dia yang sudah membengkak, kembung dan tidak bernyawa. At that time, Jutamon terus menghubungi talian kecemasan, dan beberapa minit kemudian pihak polis pun datang dan membawa orang nak canda untuk autopsi, dan hasil laporan autopsi mendedahkan bahawa orang nak canda telah meninggal dunia selama 3 hari, dan kematian tersebut memang berpunca daripada epilepsi. Kematian orang nak canda of course mengejutkan semua pihak, akan tetapi yang lagi mengejutkan mereka adalah Koya ditemui dalam keadaan yang sihat, tidak mengalami sebarang gejala dehydration, dan badan dia tak lemah langsung, walhal ibu dia dah mati selama 3 hari, dan selama 3 hari itulah Koya tinggal di rumah secara berseorangan tanpa penjaga. Dia tinggal dalam keadaan rumah yang gelap. Jadi dengan keajaiban yang berlaku ni, Jutamon terus tanya dekat Koya, Koya makan apa? Koya minum apa selama 3 hari ni dengan ibu? And Koya jawab dengan mudah, ibu yang buatkan. Selama 3 hari ni Koya main dengan siapa? Koya main dengan ibu lah. Tapi ibu tak senyum. Jiran sebelah rumah orang nak canda yang menjadi pengasuh kepada Koya, dia menceritakan kepada Jutamon bahawasanya selama 3 hari kematian orang nak canda, dia memang ada terdengar bunyi sinki air, bunyi orang buat susu, bunyi orang sapu lantai, dan bunyi orang mengemas rumah di rumah orang nak canda. Dan disebabkan itu, dia tak mengesyaki apa-apa yang berlaku kepada orang nak canda. And that is why dia macam relax je. Dan ada juga di antara jiran-jiran yang ternampak susuk tubuh orang nak canda tengah mengemas rumah. Selepas kejadian pelik ni, beberapa stesen TV memanggil Koya untuk diinterview, dan Koya menceritakan apa yang berlaku, and sama dia cakap ibu dia yang bagi susu, dia cakap ibu dia yang teman dia, ibu dia yang main dia. Dan selepas kematian orang nak canda, Jutamon mengambil tanggungjawab untuk menjaga Koya, akan tetapi terdapat beberapa dakwaan bahawa Jutamon menggunakan kekerasan ketika menjaga Koya. Maka apabila bapa kepada Koya mengetahui akan perkara ni, iaitu bapa itu adalah Nat Natakon, dia terus memohon hak penjagaan Koya dan berjaya. And start from there, sampai sekarang Koya hidup bahagia bersama dengan bapa dia, guys. Jadi sekarang ni persoalan dia adalah siapa yang buat susu Koya? Siapa yang mengemas rumah sampai jiran-jiran ada ternampak dan terdengar daripada rumah orang nak canda? Ada yang cakap selama 3 hari tu Koya dijaga oleh roh orang nak canda. Wallahualam, kalau ikutkan sains pun, badan budak 3 tahun memang dah mula dehydration selepas 24 jam. Dia dah mengalami kepenatan, dia dah mengalami bibir dan mulut dia dah menjadi kering, dan badan dia dah mula susut. Tapi bila mereka jumpa Koya, Koya berada di dalam keadaan yang sihat seperti dalam gambar. Guys, jangan lupa jumpa dekat live TikTok pukul 4 petang ni, guys. See you.